Ada hutang, rahsia yang bank tak nak korang tahu. Kalau korang tengah berhutang sekarang, tolong jangan terus fikir nak cepat-cepat bayar semula. Sebab ramai orang yang buat benda ni dan akhirnya makin tenggelam. Kau pernah rasa macam ni tak? Dulu hidup okey, penuh semangat. Tapi bila hutang datang, kena pinjam sana sini, dapat call daripada bank, setiap minggu tidur pun tak lena sebab stres tak habis. Sebelum tu, sila follow, like dan share video ni supaya dapat manfaat kepada semua dan tonton video ni sampai habis. Dan korang pun terus fikir, aku kena bayar semua ni cepat. Kalau tak, aku gagal. Tapi sebenarnya korang silap langkah. Bayar semua tak semestinya jalan keluar. Kalau korang tengah struggle, jangan guna setiap sen yang ada untuk lunaskan hutang. Guna sebahagian tu untuk bangkit semula. Cari income baru, kukuhkan kedudukan dulu. Lepas tu baru settle hutang satu persatu. Ramai yang berjaya bukan sebab diorang terus bayar, tapi sebab diorang cari jalan untuk bangun dan bangkit semula. Nak tahu cara paling senang dan tak perlu modal besar? Sekarang, saya dah ada apps dan sistem yang terbukti bantu ramai orang start bisnes dari rumah tak perlu modal besar, tanpa perlu pengalaman dan bila-bila boleh mula. Cepat, klik link bio, like John Dennis atau get offered. Masukkan maklumat anda. Dennis akan hubungi anda dengan segera. Korang tak kesorangan. Sekarang jawab secara jujur, korang tengah struggle nak bayar hutang atau tengah cari jalan untuk baru nak bayar. Cepat, klik link and let join Dennis.